Jika bisnes anda ada ramai pelanggan setiap hari, anda pasti faham betapa pentingnya proses yang pantas. Tapi, macam mana nak urus e-invoice bila kebanyakan pelanggan yang datang tak perlukan e-invoice pun? Mudah je, anda boleh gunakan Consolidate e-invoice. Consolidated e-invoice ini adalah anda himpunkan transaksi dan hantar ke LHDN sekaligus dalam tempoh 7 hari selepas bulan tersebut tamat. Contohnya, dalam sebulan ada 100 pelanggan, hanya 10 pelanggan minta e-invoice dan 90 lagi tak perlukan e-invoice. Jadi, anda gabungkan 90 transaksi tersebut dan hasilkan satu consolidated e-invoice. Dengar macam mudah, tapi anda bayangkan jika anda ada ratusan transaksi, nak asingkan, kira dan susun semua. Rumit kan? Sebab tu anda perlukan sistem dari Negawan sebab anda hanya perlu rekod jualan seperti biasa. Pelanggan yang mahukan e-invoice, mereka boleh scan QR dan isi maklumat mereka. Bagi transaksi lain yang tiada permintaan e-invoice, ianya akan disimpan dan dikira sebagai transaksi untuk consolidated e-invoice. Apabila bulan tersebut tamat, anda hanya perlu semak senarai transaksi di bahagian Unconsolidated dan tekan butang Submit as Consolidated e-invoice. Sistem akan secara automatik hantarkan ke semua transaksi tersebut ke LHDN sebagai Consolidated e-invoice. Apabila dah disahkan, anda boleh lihat semua transaksi yang disahkan tersebut di bahagian Consolidated. Boleh ke kalau customer minta e-invoice lepas anda dah consolidate e-invoice? Jawapannya, boleh. Customer cuma perlu scan QR code pada resit dan isi maklumat mereka. Sistem Negawan akan bantu batalkan transaksi yang termasuk dalam Consolidate e-invoice dan isukan e-invoice baru secara automatik. Jadi, anda tak perlu risau masalah seperti hantar duplicate e-invoice ke LHDN. Inilah yang buat fungsi ini lagi mudah dan spesial berbanding sistem lain. Dengan Negawan, proses e-invoice menjadi lebih mudah, cepat dan paling penting mengikut ketetapan pihak LHDN. Untuk tahu lebih lanjut berkaitan Negawan, klik link di bawah sekarang.